Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Iman Humaira binti Muhammad Najib dan umur saya 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Rambat. Kod sekolah saya BBA 0016. Hobi saya ialah membaca buku dan bercerita. Saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang saya telah baca. Buku ini bertajuk Jajamyeon Girl, karya seorang penulis muda bernama Anis Adanan. Ia diterbitkan oleh Open Bridge Publication Sendirian Berhad. Buku yang bergaya penulisan bersahaja ini mempunyai 10 bab dan 188 halaman bercetak. Jajamyeon Girl ialah satu tajuk cerita yang membuat kita tertanya-tanya apa itu Jajamyeon dan siapakah girl itu. Baiklah, jom saya ceritakan. Jajamyeon ialah makanan Korea yang berbentuk seperti mie yang diletak kicap. Dan girl pada tajuk merujuk watak utama dalam cerita ini iaitu Nuha. Nuha seorang remaja yang hidup berprinsipkan kejayaan hadir seiring usaha yang tak pernah putus. Buku ini mengisahkan tentang Nuha yang ingin menyertai slot anjuran jualan sekolah untuk hari usahawan. Tetapi hasratnya tersekat selepas mendapat tentang daripada ibunya. Ibu Nuha langsung tidak menyokong dan tidak memberi keizinan kepada Nuha untuk menyertai hari tersebut. Malah Nuha ditegah daripada menjadi seorang peniaga. Selain itu, Jajamyeon masakan Nuha dikutuk dan dikatakan tidak sedap, walaupun sebenarnya masakan itu sangat sedap. Nuha berasa sedih dan kecewa dengan sikap ibunya sehinggalah tiba hari jadinya. Semua rahsia dan kebenaran ditangguh ibunya terbongkar. Rupa-rupanya ayah Nuha juga seorang peniaga makanan dan mie kicap yang istimewa seakan-akan Jajamyeon. Jajamyeon itu adalah tarikan utama pelanggan. Yang paling menyedihkan ialah ayah Nuha meninggal akibat kemalangan ketika berniaga dan bukannya sakit seperti mana diberitahu ibunya sebelum ini. Akhirnya ibu Nuha memberi kebenaran kepada Nuha untuk menyertai hari usahawan tersebut dan menghadiahkan Nuha dengan hanbok hasil jahitannya kepada Nuha. Hari yang panas jangan disangka tidak hujan. Niat Nuha tertangguh lagi apabila tapak gerai jualan habis diambil. Nuha tidak dapat menyertai hari usahawan. Sekali lagi, Nuha berasa kecewa. Namun, sebagaimana yang saya katakan tadi, Nuha ini seorang yang tidak pernah berputus asa. Nuha telah mencetuskan satu idea di luar kotak. Nuha bertekad menjual Jajamyeon di hari usahawan dengan menggunakan beca milik arwah ayahnya. Jajamyeon Nuha mendapat sambutan hangat daripada hadirin. Buku ini sangat menarik bagi saya kerana turut diselitkan resepi dan tips-tips berguna. Buku ini juga menambah pengetahuan saya tentang ilmu kemahiran yang lain. Malah, saya juga telah memasak Jajamyeon seperti mana yang diresepi. Seperti itu, jalan cerita yang bersahaja oleh penulis membuatkan saya rasa seperti sayalah yang Nuha itu. Penambahbaikan yang boleh dibuat oleh penulis ialah menambah muka surat bergambar dan berwarna agar buku ini lebih menarik untuk dibaca. Sekian, terima kasih.